Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Lin? Baik, Alhamdulillah. Datuk Azril, Datin Balkis. Ya, terima kasihlah sudi sampai kat rumah kami. Alhamdulillah. Masya Allah, Datuk Azril Muhammad Razzi, Ya. usahawan kosmetik dan kesihatan V Asia yang berkembang ke Hartanah, pengasas Retreat House The Estate. Kat Ya. mana tu, Datuk? Estate saya, alhamdulillah saya ada berapa estate sekarang ni. Yang tengah beroperasi sekarang ada dekat Hulu Rening, The Estate Hulu Rening, The Estate Batang Kali, The Estate Setiu. Lepas tu dekat UK ada satu dan ada beberapa lagi yang saya tengah develop. Banyaknya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana sudi menerima kunjungan majalah Nona. Jom kita jalan-jalan kat Boleh, courtyard. jom mari-mari. Jom jemput masuk. Wah, masuk-masuk je rumah ni ada taman hijau lah. Allah Akbar. Terima kasihlah. Ya. Ya. Okey, Datuk, boleh tak cerita perkembangan terkini bisnes Datuk? Perkembangan terkini. Okey, saya macam sekarang ni saya tengah fokus beberapa perkara, beberapa projek yang saya tengah buat. Antaranya projek The Estate baru sebab selain daripada bidang kesihatan dan kosmetik, inilah bidang baru yang saya ceburi dan insya-Allah ada sesuatu yang saya tengah buat tapi saya tak boleh share lagi. Orang kata tengah cooking sekarang ni. Tengah brainstorm. Baik, kita nampak ada swimming pool lah. Jom tengok Datuk Ya, swimming boleh, pool. mari. So, inilah rumah saya. Memang saya suka konsep yang macam ni. Very peaceful, tenang. Terima kasih tau tim Nona, Lin, Suzy sudi datang ke rumah saya sebab dah banyak kali kan diorang datang. So inilah baru kita terima. Saya pun segan sebenarnya tapi terima kasihlah. Kita suka tengok Datin Balkis sekarang berseri-seri lepas melahirkan anak keempat kan? Betul, anak keempat alhamdulillah. Datin Balkis berenang tak dalam swimming pool ni? Kadang-kadang kalau anak-anak saya ada kelas swimming kan. Jadi saya kadang-kadang bila ada masa lapang saya akan sertai diorang juga. Kita banyak nak tahu rahsia kecantikan kembali jelita seperti anak-anak remaja gitu Datin Balkis. Tapi sebelum tu kita nak tanya lagi agaknya apa konsep seni bina rumah Datuk ni? Okey, konsep seni bina rumah saya ni kalau tengok saya memang nak sesuatu yang lain daripada yang rumah-rumah yang kita pernah pergi, yang saya pernah kunjung sebab saya suka suasana yang tenang. Suasana resort. Jadi bila saya balik kerja kalau penat pun inilah konsep dia. Saya menggunakan hikmat daripada landscaper dan juga ID yang buat rumah saya ni memang saya nak sesuatu yang berbeza. Kami suka banglo ni bila datang kan rasa macam tak nak pergi tempat lain lah. Bercuti kat sini je boleh ke Datuk? Boleh. Okey, jomlah kita nak tengok kat dalam pula. Boleh. Okey, jom kita masuk dekat bahagian ruang tamu utama. Ni si kecil ni nak ikut pula. Ada Safia. Kita tengok ruang tamu Datuk. Boleh. Ni anak nombor 3 saya ni. Jom kita masuk duduk dekat ruang tamu. Okey. Okey. Datuk Azril, Datin Balkis. Ya. Dah berapa tadi katanya 5 tahun dah tinggal dekat rumah ni kan? Betul. Agaknya kenapa pilih area Seksyen 7 Shah Alam? Okey, pertama sekali saya suka duduk kat Shah Alam. Shah Alam ni pada saya dia adalah satu bandaraya yang easy access, nak ke mana-mana pun boleh. Okey, selain itu juga antara sebab utama yang lain sebab ibu saya pun duduk kat sini juga, jiran saya. Berdekatan. Berdekatan je, selang beberapa buah rumah. Dan satu lagi lokasi office saya tak sampai 2 km pun daripada rumah. InsyaAllah dekat lah. Dekat je. Datuk pun orang Shah Alam membesar dekat sini betul tak? Ya betul, saya membesar dekat Shah Alam. Okey, kita tertarik tengok mahligai Datuk ni. Boleh ceritakan berapa keluasan dia? Okey, keluasan rumah saya ni untuk tanah 11,000 kaki persegi, total build up 14,000 square feet. Okey, berapa tingkat dan bilik semuanya? Kalau ikutkan bilik tidur ada 8 bilik tidur. Selebihnya ada ruang untuk gym, ada ruang pejabat saya, lepas Ruang tu surau. surau. Dan AV room. AV room lebih kurang dalam berapa bilik semua 8/4 12 bilik semuanya. Okey, nak tanya Datin, dalam dekorasi dekat mahligai ni siapa yang paling dominan yang memilih perhiasan tu, perhiasan ni? Semestinya kalau bab perhiasan Datuk lah.
Yang pilih saya ikut je. Dia ada bantahan. Tak Follow ada je. bantahan ikut sebab je. mesti taste cantik punya. Datuk Azril, kita tertarik dengan bakat Datuk Azril dalam bidang interior design. Ya. Adakah belajar kat mana-mana tu, seni ID tu? Okey, sebenarnya kalau ikutkan pasal ID rumah saya ni ataupun ID tempat rumah-rumah istirahat saya sebenarnya dapat inspirasi bila saya melancong. So bila saya travel, saya akan tengok macam mana gaya, konsep dan banyak inspirasi perabot-perabot saya kalau tengok antaranya saya akan refer dekat Pinterest dan juga designer-designer macam Kelly Ressler, Christian Lacroix, tu antara favourite designer saya yang saya akan jadikan benchmark. Wah, hebat-hebat rujukan dia tau. Alah, biasa-biasa je, Wak. Okey Datuk, bila ada anak-anak kecil macam Safia, macam adik dia, abang dia, macam mana nak jaga kekemasan rumah ni? Okey, saya ada 4 orang anak. Yang ni yang nombor 3, dia memang manja sikit. Abang kakak dia tengah sekolah hari ni. So setiap anak saya macam yang ni ada seorang pembantu yang akan jaga dia. Dan yang anak nombor 4 pun ada seorang pembantu. Okey. Saya memang ambil pembantu ni tujuan dia untuk pertama sekali untuk keselamatan anak-anak sebab rumah saya kata orang tu saya agak taklah terlalu besar tapi saya risau soal keselamatan dia orang. Yalah takut nanti dia orang lari ke jatuh dan sebagainya. Jadi itulah tujuannya saya ambil pembantu untuk jaga dia orang sebab dalam masa sama juga saya dengan isteri kadang-kadang kita banyak keluar kan, banyak event dan sebagainya. So saya memerlukan pembantu rumah yang khusus untuk jaga dia orang ni. Maknanya satu anak satu pembantu. Ya betul. Okeylah, Datuk, saya tengok bukan ruang tamu ni je ada lagi ruang tamu lain. Boleh tak kita nak tengok ruang tamu yang lain pula? Boleh. Jom kita ke jom. bahagian yang lain pula. Okey, tadi kita dah dekat ruang tamu utama. Okey, ni saya bawa ke bahagian seterusnya. Orang kata bahagian yang kedua. Okey, ni selalunya kalau saya lelaki akan layan tetamu lelaki kat depan, isteri saya akan duduk kat sini kalau ada tetamu perempuan. Dan sebenarnya saya suka duduk kat sini. Dengan keluarga saya akan duduk dekat area ni. Sebab ni memang saya custom sofa ni untuk memang bersama dengan keluarga lah kat sini. Jadi kalau saya nak tengok TV ke, nak bermain dengan anak ke, bergurau dengan diorang ke, inilah antara ruang yang saya akan duduk kat sini. Mesti ni tak apa-apa. Masya Allah, selesa sangat tengok ruang tamu Datuk, sejuk, nyaman. Dapat pula tengok pemandangan kat luar tu kan, ada air-air kan. Alhamdulillah. Okey, Datuk nak tanya, perabot ni kebanyakannya local made ataupun di import? Okey, seperti contoh macam yang ruang kat sini saya memang custom sebab ini memang saya nak saiz yang besar dan boleh baring kat sini. Kadang-kadang kalau anak saya dia nak nap ke apa, dia orang akan rehat kat sini. Okey, ada perabot saya yang saya beli daripada tempatan pun ada, daripada luar negara pun ada juga. Dan ada yang macam saya custom made tadi tu. Saya suka tengok bila Datuk punya mix and match perabot ni, dia macam tak macam dulu-dulu kan. Dia kalau kelabu semua kelabu, tapi Datuk punya suntikan tu dia ada sedikit colour purple, ada sedikit gold. Dia sebenarnya apa dia punya inspirasi tu? Okey, kalau tengok saya punya perabot ni saya rasa lebih kepada moden. Dan saya rasa perabot-perabot kat rumah saya ni taklah terlalu mahal dan harga dia agak saya rasa sederhana je. Sebab pada saya perabot-perabot ni setiap berapa tahun saya akan tukar ataupun saya akan bawa ke rumah-rumah istirahat yang lain. Sebab perabot ni pada saya dia ada jangka hayat, dia ada wear and tear. Tambah lagi saya kan ada anak kecil, lasak dan sebagainya. So setiap mungkin 3 tahun ke 2 tahun ke saya akan tukar pula perabot lain. Baik Datuk, kita nak tanya sedikit tentang Datuk punya perjalanan hidup. Dalam usia belum mencecah 40, tapi dah ada aset rumah yang gah macam sebesar ni kan. Alhamdulillah. Agaknya apa resepi kejayaan tu? Okey, sebenarnya kan kalau orang tanya saya apa rahsia kejayaan ni, pada saya benda ni agak subjektif lah, tapi saya akan rasa macam saya rasa pertama sekali kalau orang tanya saya apa rahsia kan, saya akan terlintas kat fikiran saya adalah ibu saya. Sebab ibu saya adalah orang yang banyak memberi tunjuk ajar. So dialah yang banyak bagi inspirasi untuk saya berjaya, untuk bangkit berjaya sampai hari ini. Tak dilupakan Datin Balkis juga, mungkin tulang belakang utama. Datin bila tengok susah penat lelah Datuk bekerja, agaknya apa perasaan Datin sampai ke tahap ni kejayaannya? Betul, sebab saya rasa sini. Saya rasa banggalah dengan kejayaan-kejayaan dia. Dengan sekarang dah ada the estate, lagi insya-Allah coming soon kan. Alhamdulillah.
Boleh. Datuk dah ada minum Ya. kopi lagi. Saya minum kopi. Okey, Datuk, kita nak tanya, Datuk, bina mahligai cantik ni adakah untuk kepuasan diri ataupun simbol kejayaan? Okey, sebenarnya saya bina rumah ni, tujuan dia memang untuk keselesaan, especially untuk isteri dan juga anak-anak. Dan kami ni suka menerima kunjungan tetamu sebenarnya. Jadi kalau tetamu-tetamu saya datang, diorang pun selesa juga. Dan untuk rumah ni, saya rasa just nice, tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Kan? Alhamdulillah. Kalau orang melihat kejayaan Datuk, mungkin ingat terus-terus basuh kaki terus dah rumah cantik macam ni. Tapi mungkin orang tak tahu rumah pertama Datuk dulu. Boleh cerita sikit tak agaknya kenangan dulu? Okey, kalau cerita tu saya akan sedih nanti. Kita nak dengarlah sikit kenangan-kenangan lama. Aduh, hai. Tak nak cerita sedih nanti. Tapi sebelum kami berpindah, kami duduk dengan dengan mak mertua saya. Dekat je, dekat sini. Macam saya kata tadi, 5 tahun kan saya duduk kat sana sebelum pindah ke sini. Kiranya nak sampai ke tahap sekarang ni banyak susah payah yang dilaluinya, betul tak? Betul. Okey, baik. Bila tengok dry kitchen ni sebenarnya ruang untuk buat apa ya? Okey, dry kitchen ni sebenarnya saya buat ni sebab saya suka makan dalam keadaan yang santai. Maksudnya sambil berborak dengan anak, dengan wife saya. Dan kat sini juga sebenarnya adalah tempat yang kami selalu akan discuss kan. Betul, makan Discussion hari-hari area, kat sini. makan hari-hari kat sini. So alhamdulillah boleh memuatkan kami anak beranak. Okey, Datuk, ruang mana yang paling disukai? Okey, saya rasa ni antara favourite spot saya juga dekat sini. Area ni saya suka. Dengan tadi ruang dekat TV area tadi tu. Itulah yang saya rasa betul-betul boleh create bonding dengan anak saya, dengan keluarga saya. Okey, kami nak tanya soalan untuk Datin pula. Ya. Kalau wanita ni orang kata dapur jantung untuk rumah kan? Ya. Boleh tak tunjuk kat kita ruang memasak Datin? Boleh. Jom. Jom. Wah, Datin, kalau tengok bahagian ni ada banyak tersusun pinggan-pinggan cantik ni. Boleh cerita sikit tentang pinggan-pinggan yang tergantung ni? Okey, collection ni saya beli masa saya travel pergi Amsterdam. Lepas tu masa kita travel dekat Itali, dekat Munich dan kat mana lagi saya pun lupa, tapi adalah beberapa Bukan negara satu yang kita tempat. beli. Kita ambil beberapa tempat kan. Betul, Beberapa negara. Maknanya setiap pinggan tu ada kenangan dia. Ya, ada kenangan dia, betul. Datin, apa lagi yang Datin kumpul sebagai wanita? Ada tak lagi? Pinggan mangkuk ke? Oh. Sejujurnya kalau saya memang pinggan mangkuk lah. Peminat kan. pinggan mangkuk. betul. Itu yang kita suka dengar tu, bolehlah tunjuk sikit-sikit. Mungkin ada hidden treasure dekat belakang ni. Oh ni kita panggil nama dia Bordalo kan. Nak buka semua ke? Bukanlah semua. Ya Allah. Allah. Lengkap. Gitu semua. Tengok sikit Datin. Close up, belanjalah sikit. Close up. Ni antara collection Bordalo Betul, yang kita ada. Ni pun kita nak cukupkan set dia agak susah kan. Betul, Sebab betul. masa saya beli ni masa awal-awal lagi, yang mana sekarang dah ramai dah orang pakai kan. Dia dah ada banyak warna dah sekarang Sekarang ni. ada banyak warna kan. Ini masa yang dia keluar Kita first mula collection. pakai, Bukanlah first saya rasa collection tapi dulu yang terawal. Terawal lah. Masa dulu tak ramai orang pakai. Tak bawa Betul. masuk ke Malaysia. Sekarang dah ada distributor kat Malaysia. So kita beli masa travel dulu. Betul. Kalau tak silap saya, pinggan Kobis kan? Betul, Betul, orang panggil pinggan Kobis. Pinggan Kobis. Kobis. Dulu kami pernah jumpa Datuk Rizalman pun peminat Pinggan Kobis. Saya rasa kita beli masa time-time Datuk Rizalman pakai sebelum tu sikit kot. Sebelum tu lagi kita dah tu mula pakai kan. dah. Gitu. Kebetulan. Okey, mungkin ada lagi koleksi lain. Ada. Datuk? Sebenarnya Ada. yang paling saya favourite sekejap So ni saya suka warna pink. warna pink. So kalau kat rumah untuk mak saya beli yang warna purple. Set purple semua. Betul. So ni adalah LC yang kita collect. Tapi bukan dalam jangka masa yang Cepat. cepat saya kumpul. Makan tahun sebenarnya. Sebab susah nak 3 dapat. ke 4 tahun. Sebab saya akan cari yang macam contoh untuk pinggan makan ke pinggan apa kan 12 nak lengkapkan. Jadi susah untuk nak dapat Set yang cukup. Set yang cukup. Betul. Jadi lamalah. Lama lah. Macam ni ada yang kumpul. kita beli dekat, saya kirim dekat follower saya. Dapatkan dekat Betul. Singapura. Ada yang kita travel, kita beli Betul. kan. Ini daripada Paris yang ni. Paling susah nak dapat. Sebenarnya warna dia kalau nampak
pink tapi warna dia lain-lain kan, shade dia yang berbeza. I see. Pinggan LC pinggan mangkuk Betul. LC ni kalau nak cakap satu item tu je dah makan ratus ribu. Tak ada. Tak ada. Tapi kat depan mata kami ni ada agak-agak berapa harganya? Harga dia saya pun tak ingat sebab Kita tak ingat sebab kita beli sikit-sikit kan. Kita tak kumpul macam sekali beli. Macam contoh ada mak, kita beli mak dulu. Jadi mungkin beberapa bulan kemudian kalau kita jumpa pinggan mangkuk ke apa yang lain, macam contoh untuk mangkuk ni, kita beli yang ni pula. So macam dekat setengah outlet kadang-kadang dia ada 3 pieces je, 4 pieces je. So macam ada yang macam pinggan kita beli berapa? Kita dapat kat KL 3 kan yang ni. 3 ke 4 pieces. So selebihnya saya kena dapat dekat Singapura lagi 8. Kena mencari lah. Kena mencari betul. Baik Datin. Kalau sebagai wanita kan mengumpul koleksi ni boleh dikatakan satu kepuasan, betul tak? Betul. Kalau macam Datin sendiri, kalau orang lain mungkin suka kumpul barang-barang lain, apa kepuasan yang Datin dapat bila kumpul pinggan mangkuk ni? Macam mana saya kata, sebab kalau pinggan mangkuk ni bila kita jamu orang, sebenarnya saya akan pakai pinggan-pinggan mangkuk ni untuk bila orang datang. Jadi bila kita dah set macam tadi tu, dah jamu orang, saya rasa macam seronok bila tengok cantik tersusun, rapi, meraihkan tetamu. Okey, nak tengoklah lagi apa koleksi lain. Okey, koleksi lain boleh je tunjuk. Ini kita panggil Royal Albert. Royal Albert. Ya. Ini kalau macam tetamu yang datang waktu petang, untuk high tea, minum petang, kita akan pakai set Royal Albert dengan Noritakin. Alah biasa je lah, Lin? Biasa je. Semua orang pun ada, saya rasa. Betul. Ini bukan biasa Datuk, ini luar biasa. Tak ada, biasa je. Kebetulan ada rezeki lebih, so kami belilah. Tapi tak beli selalu, ni beli macam saya rasa dah 5-6 tahun lepas kot kita beli kan. Dan macam saya cakap tadi, kita beli bukan macam sekali beli semua. Kita kumpul sikit-sikit kan. Betul. Datuk, Datin, kalau tetamu-tetamu biasa macam kami ni nak datang, luar biasa? Biasa saja. Kita nak tengoklah pula ruang dapur untuk orang-orang biasa, ada ya tak? Ya Allah, tak ada. Dapur kami biasa saja. Jom kita boleh, jom. Mari. Okey, dari dry kitchen, sekarang kita ke wet kitchen. Okey, wet kitchen ni saya buat dulu. Lepas tu macam ni, kita rasa macam macam nak rasa macam kalau ramai macam raya, rumah kita lah kan, especially kan. Family akan berkumpul. Family akan berkumpul dan kadang-kadang mama saya akan datang ke sini juga. Dia suka masak. Jadi kadang-kadang bila saya berebut dapur dengan mama saya. Jadi itulah saya pun buat dapur baru. Ni memang saya punya wet kitchen. Kalau tengok wet kitchen ni saya memang buat orang kata rekaan dia saya memang buat sediakan supaya cahaya masuk ke atas. So memang ada natural light. Dan sebenarnya pilih kabinet colour pink dah tu. Kat pink, warna pink sebab dia suka warna pink. Kisahnya. Okey, orang kata kalau nak tahu tuan rumah tu betul memasak atau tidak, kita nak tengok juga dia punya kekemasan ruang stove dia. Boleh. Jom. Kita dah masak je, kita nak jamu dia orang. Ini macam bersih je Datin? Boleh. Ke ada lagi? Ada dekat belakang ada ruang dapur yang lain. Jom kita masuk. Okey, jom kita tengok. Cantiknya. Allah, biasa je kat sini. Kenapa dibuat siling tinggi? Okey, sebenarnya kalau ikutkan belakang ni dulu memang kat sini memang ada ni kawasan luar. Tanah, kawasan luar, outdoor. Dan saya dulu ada satu island kat tengah ni. Saya buat macam island memang untuk barbecue area kat belakang ni sebenarnya. Tapi memandangkan kita jarang buat barbecue kat belakang ni. So saya convert area ni, saya memang buat konsep yang cahaya masuk, full glass macam aquarium. Dan saya rasa inilah dapur yang sebenar yang kita boleh fully masak kat sini. So kalau masak kat sini pun bau tak sampai ke dalam rumah kan. Lepas dah ada dapur ni memang saya masak kat sini. Jadi jaranglah pakai macam Kak Lin kata tadi nampak bersih kan. Sebab pakai kat sini. Okey, Datuk, kita nak tanya Datuk ada usahawan cakap menyesal buat rumah besar-besar sebab terpaksa tanggung kos maintenance yang tinggi. Bila anak besar tinggal berdua je. Apa komen Datuk? Okey, sebenarnya kalau ikutkan jujurnya saya rasa rumah sekarang pun pada saya agak besar juga. Saya selalu cakap dengan awak saya kata hari tua nanti saya nak cari rumah yang mungkin lebih kecil. Sebab bila rumah besar ni sebenarnya macam rumah saya kan, saya ada 4 orang pembantu. So kos untuk pembantu pun bayangkan kalau gaji seorang pembantu pun dah RM1,500. So kalau 4 orang pembantu dah RM6,000. Belum masuk lagi bil elektrik,
macam rumah sini bil elektrik memang boleh tahan juga. So saya rasa betul lah memang betul kalau kita memang saya cakap wise kita nanti tua-tua nanti nak duduk kondo ke macam itulah. Kalau kita tengok bahagian dining area yang kat dapur ni, mungkin Datuk boleh tunjuk sikit bahagian tadi ni. Okey boleh. Jom kita tunjuk. Ni betul-betul. Yang ini dia nampak lebih santai simple berbanding yang tadi kan. Yang ni pula ruang untuk apa Datuk? Okey, ni memang kalau kadang-kadang macam contohlah kalau saya lelaki duduk kat depan, wife saya nak borak dengan kawan-kawan perempuan duduk kat belakang, ataupun kadang kawan-kawan kita yang rapat ke family ke, betul. Kadang-kadang dia suka duduk kat sini juga. Ataupun kadang kita macam kawan-kawan yang datang tu yang macam betul-betul yang family ke apa, kalau dia nak kebetulan nak makan, memang dia orang tak payah kita hidang, dia orang ambil siri kat rumah kan. So duduk sini makan. Kawan-kawan rapat. Bawa diri betul. Kalau tengok ruangan kawasan ni pun dapat tengok penghijauan. Betul. Ada landscape kat belakang tu, saya tanam pokok-pokok. Memang saya itulah suka kepada benda yang natural, hijau. Okey, Datuk, bila Datin suka memasak, ada masa ke nak jaga kesihatan? Kita nak tengok pula ruang untuk Datuk bersenam. Boleh. Ada ke? Ada. Saya ada gymnasium dan sauna dekat atas. Jom boleh. Okey, jom kita naik ke bahagian ruang atas. Ni memang bahagian kalau saya nak workout. Okey, ada dua bahagian. Yang sebelah kanan ni infrared sauna. Memang saya custom, tujuan dia untuk kesihatan. Seminggu sekurang-kurangnya 2 kali kita masuk. Dan masa isteri saya dalam pantang, memang dia suka guna area ni. Hari-hari Datin? Ya, itu rahsia hari-hari menguruskan badan? Antara rahsianya. Okey, Datuk tadi saya terpegun tengok pemandangan daripada tingkat boleh. atas ni. Jom. Kita boleh tunjuk sikit. Ni saya buka louvers ni. Jom kita tengok view dekat bawah. Ni memang boleh nampak orang kata kolam dekat bahagian bawah lah. Betul. Landscape. So kalau saya dah bersenam peluh-peluh, boleh menikmati pandangan ni kalau penat. Okey Datuk, kita jom. Tertarik nak tanya Datuk punya cara gymnasium. menjaga kesihatan. Okey, saya akan workout seminggu 3 kali. Okey, sekurang-kurangnya seminggu 3 kali. Saya workout dekat rumah dan juga dekat gym luar. Satu gym ni memang betul-betul dekat belakang office saya. HKA Fitness belakang tu. Saya ada personal trainer. Tujuannya adalah untuk kesihatan lah sebenarnya, untuk kekal fit. Tu je lah. Kita nak tanya Datin rahsia langsing ya, macam mana selepas bersalin anak keempat, kelihatan seperti balik macam anak dara. Ada tak amalkan guna barang-barang gym ni Datin? Betul. Saya memang paling suka yang paling hujung tu. Dengan treadmill. Di cross trainer. Betul, cross trainer. Betul. Kat sana dia cepat sikit, burn kalori. Treadmill pun saya suka juga. Dari segi pemakanan macam mana Datin? Semasa dalam pantang memang saya berpantang betul-betul. Macam saya jaga makan lah. Saya cuma makan ikan grill sahaja dan brown rice sepanjang saya berpantang. Dan saya amalkan, semestinya saya amalkan produk V Asia. Betul, produk V Asia sebenarnya. Okey, isteri saya sebenarnya dia berpantang memang sangat-sangat ketat. Memang dia jaga makan, tak minum ais. Lepas tu memang dia pilih makanan lah, very selektif. Buah pun ada buah-buah tertentu yang dia akan makan. Kita ikut juga, ambil orang kata petua-petua lama pun kita ikut. Pakar-pakar moden macam doktor advice pun kita ikut juga. So mana yang terbaik kita ikut, kita follow kan. So macam yang kena dengan badan kita sesuai kena lah. lainkan yang sesuai dengan badan sendiri. Bertuah Datin, ada datuk yang pandai bagi advice tentang kesihatan wanita. Dia pun pandai juga. Dia rajin membaca. Okey, jom tengok ruang lain Datuk. Okey, ruang lain jom. Saya ada entertainment room. Ni selamat datang ke entertainment room saya. So ni bilik saya duduk dengan anak-anak juga. Kalau nak tengok movie ke, nak berkaraoke ke. Okey, jujurnya saya jarang ke sinema tau. Saya jarang ke panggung wayang. Sebab jadual kerja saya yang sibuk. Betul. So inilah saya akan spend, saya buat satu ruang yang betul-betul orang kata untuk bersama dengan keluarga juga. Anak-anak saya suka menyanyi. Jadi diorang yang akan conquer betul. Mic dekat sini. Kita dengar diorang menyanyi. Okey.
Datuk Azril, Ya. soalan ni saya tahu dah banyak orang tanya, tapi kita nak dengar lagi sekali lah. Boleh. Mungkin ada jawapan berbeza pula kali ni. Boleh. Bila wajah Datuk disamakan dengan Okey. Datuk Seri Alif Syukri, Ya. apakah itu satu advantage atau macam mana? Okey, sebenarnya saya dengan Datuk Seri Alif Syukri ni, kalau kan ceritanya kami berkawan merapat sejak lepas sekolah. Umur saya 18 tahun, dia 17 tahun. So kami berkawan daripada dulu. Sebelum buat produk lagi. Sebelum buat produk lagi dah Betul. berkawan. So memang kebetulan orang kata memang kawan baik kot. So itulah orang kata, ada yang kata sama. Ada yang kata iras, tapi Ada sebenarnya iras. kalau tengok Lain depan-depan kot. lain. Lain. Kalau sebelah-sebelah. Saya rasa saya seorang yang ambivert. Datuk Seri Alif Syukri pula dia seorang yang saya rasa very extrovert. Agaknya ada chance tak kami nak dengar lepas ni Datuk Azril pula live tiap-tiap hari, tiap-tiap masa. Live dekat mana tu? TikTok. Okey, saya memang ada buat live Betul, TikTok. betul. Setiap weekday saya buat pukul 12 tengah hari sampai pukul 2 petang. InsyaAllah hari Isnin sampai Jumaat lah saya akan Betul. buat live dekat TikTok. Datin, macam kalau Datuk Seri Alif, Datin Seri Syahidah pun dia dah sama galak, sama aktif macam Datuk Seri. Macam Datin pula ada agaknya mungkin satu hari nanti kita akan melihat Datin pula jadi live host macam tu. InsyaAllah mungkin akan datang. Mungkin saya pula akan Mengikut je. live Ikut juga. Saya pun actually kita pun baru je start. Betul. Saya sebenarnya banyak buat advertisement dekat platform offline. Saya banyak keluar kat TV. So sekarang ni pun dah dekat online pun kita baru je bermula, baru 5 bulan. So saya pun tengah atur strategi, tengah set up team, insyaAllah. Kita pun tengah tengok macam dulu performance dekat online ni. So far alhamdulillah saya sangat positif. Dan kita pun dah start kan buat konten sama-sama. Betul. Adalah kita dah start juga. Rasanya bakat mengacara tu memang ada dalam diri Datin Balkish kan, sebab selain daripada merupakan kakak kepada DJ Adik. Haziq Dia Husni, adik. kepada DJ Haziq Husni, Datin pun juga adalah finalis Nona Manis zaman 2019. 2015. Masya Allah. Lepas ni kita nak tengok Datin lah. Boleh. InsyaAllah. Okey, jom Datuk. Lepas ni Boleh. kita ke mana pula? Okey, selain daripada ruang sini, kalau untuk penonton kat Nona, okey, nanti jom boleh tengok kat ruang tamu bahagian tingkat 1 juga. Betul. Satu. Jom. Ni kita dah tingkat berapa ni? Ni kita tingkat 2. Kami dah lupa dah tingkat berapa. Jom. Okey, jom kita ke ruang yang seterusnya. Nak tunjuk mana ni? Kita tunjuk surau. Surau dulu lah, okey. Okey, Datuk Azril. Ya. Kita nak tanya sikit. Bila tengok kesenangan Datuk dengan Datin hari ni, orang rasa mudah je nak jadi usahawan. Hakikatnya apa agaknya cabaran yang susah dilupakan selama menjadi seorang usahawan? Okey, sebenarnya jadi seorang usahawan ni banyak yang saya lalui, suka duka. Sedih pun banyak, tapi yang sedih tu saya tak nak cerita sebab nanti akan sedih. So kita cerita yang seronok-seronok. Kita kena sentiasa positif, usaha yang berterusan, dan saya rasa rahsia saya ialah saya menjaga kedua orang tua saya, terutamanya ibu saya. Itulah kot saya rasa antara saya punya resipi kejayaan saya kot. Orang kata lagi banyak yang kita minta, lagi lama kita kena bersujud, betul tak Betul, Datuk? betul. Macam ruangan surau ni agaknya kenapa diwujudkan dan bila masanya Datuk berkumpul? Okey, ruang surau ni kami memang manfaatkan sepenuhnya, sebagai contoh untuk solat berjemaah, ataupun kadang-kadang kita buat pengajian agama dengan isteri, anak-anak, keluarga terdekat. Contohnya macam bulan Ramadan yang lepas, kami bertarawih kat sini juga, dekat rumah. Dan banyak juga kita berbuka kat rumah kan, spend time dengan keluarga. So keluarga mertua, keluarga saya, kadang-kadang kami pun berjemaah kat sini juga. Kita tak adalah terlampau tengok TV je Betul, kan. balance lah orang kata. Betul. Sampai kerja kat rumah, saya rasa dunia dan akhirat tu kena seimbang lah kot. Betul. Saya suka bila Datuk cakap dunia dan akhirat kena seimbang. Agaknya Ya, saya tak alim tau. tapi nanti orang ingat saya nak bersih alim pula. Tak, saya tak alim. Tapi saya biasa-biasa je. Kita pun orang kata sentiasa mencubalah menjadi terbaik. okey, baik. Kita nak tengok tempat bekerja pula. Ada ke Boleh. kat sini? Saya ada tempat bekerja tapi dalam bilik saya. Tak boleh lah masuk kan. Okey. Mungkin ruang belajar? Okey, ruang belajar. Anak saya ada kat sini. Ya. Ni ruang belajar anak saya. Library area sebenarnya saya buat untuk diorang ni. Betul. So ni kalau diorang nak membaca ke dan sebagainya, memang Kalau saya buat diorang nak buat homework diorang area untuk diorang khas. Jadi kat sini, dan kalau diorang ada
belajar piano ke. Piano ke? Ni sini. lesson piano. Saya akan panggil cikgu ajar dia orang piano. Okey, satu lagi setiap minggu dia orang akan ada separate piano, pengajian agama kat rumah. Dan juga swimming lesson kan kat rumah. Betul. Saya rasa salah satu keistimewaan rumah ni adalah kawasan ni. Mungkin Datuk tunjuk kat kita apa agaknya keistimewaan saya suka datang kat sini, area ni. Ni tingkat 1 yang mana ada ruang juga kat atas untuk saya kalau bersama dengan keluarga juga ataupun tetamu keluarga terutamanya tengok TV kat sini juga. Ni lah kan. Betul. Antara favourite kita juga. Dekat bawah ada satu area. Jadi dekat atas pun orang kata tak berebut kalau nak tengok rancangan lain-lain kan. Jadi kat atas pun ada satu lagi ruangan. Okey, Datuk dan Datin, agaknya apa perabot atau hiasan paling disukai atau ada sentimental value orang cakap? Saya rasa mungkin spesifik perabot tak ada, tapi saya rasa saya lebih suka ruang dekat atas ni sebenarnya. Ini lebih privacy, lebih intimate kat sini. Macam saya katalah, perabot ni ada wear and tear. Setiap 2 ataupun 3 tahun saya akan refurbish dan saya akan bawa ke rumah-rumah istirahat yang lain. So rumah ni saya akan beli perabot yang baru. Kita nak tengok baby boleh? Boleh. Jom kita. Boleh, jom. Masya-Allah, ada baby. Datuk nama siapa ni anak Nama keempat? dia Isa Malik, anak keempat kami. Berapa bulan dah? Ni dah nak masuk 3 bulan dah. Betul, masuk 3 bulan. Datin, sepanjang melahirkan Isa kan agaknya ada tak apa kenangan ataupun kesusahan yang boleh dikongsi? Alah, sedih. Ataupun biasa je, dia lahir dengan senang? Anak ni macam ni, dia akan sedih kalau cerita pasal kelahiran anak nombor 4 ni. Sebab anak nombor 4 ni saya rasa macam very challenging sikit. Macam mana cerita dia? Aduh. Sebab seorang ibu, tentu ada ceritanya kenapa dia sebab tu. Okay, saya ada share pasal anak saya ni dekat Instagram saya kan, yang saya share tu yang lepas. Anak saya yang 3 orang. Yang 3 orang yang sebelum ni saya bersalin normal. Tapi yang ni saya kena scissor sebab uri kat bawah. Previa. Placenta previa. Jadi saya okey je nak bersalin scissor, tak ada masalah lah. Walaupun pertama kali takutlah juga kan. Orang kata tak pernah rasa kan. Tapi masa saya nak bersalin dia tu ada komplikasi sikit, di mana bila placenta previa orang kata akan ada bleeding, betul. So, saya alhamdulillah tak keluar, memang tak ada bleeding sepanjang saya aktif. Orang kata jangan terlalu aktif kan, takut bleeding. Doktor pun pesan, tapi saya taklah terlalu aktif. Bila saya rasa tak aktif jugalah you, sebab you keluar driving semua. Doktor tak tahu tak dia driving. Ya, tapi sebab saya fikir macam tak bleeding kan, tak keluar darah. Jadi bila masa saya nak operation dia, masa doktor nak potong tu, saya dah tidur dah. Kan doktor akan tidurkan kita. Saya full GA sebab placenta previa doktor tak bagi doktor tak bagi epidural sebab doktor kata dia nak full GA sebab takut ada komplikasi lain, takut tumpah darah. Jadi masa doktor masukkan tiub kencing, bleeding teruk. Doktor nampak darah. Jadi doktor cepat-cepat belah perut saya dalam masa 9 minit je. Dia keluar. Dan masa dia keluar dia tertelan darah lah, di mana dia kena masuk NICU. Dia kena masuk NICU. Dekat usus dia ada penuh darah, dekat perut dia, dekat even dekat paru-paru dia ada darah. Jadi doktor memang keluarkan darah tu semua. Intubate dia jugalah. Intubate dia. Sehari kot dia dekat NICU. 2 hari ya, 2 hari. Hampir 2 hari lah. Masa tu sedih sikit. Datuk macam mana perasaan bila tengok? Masa saya tengok anak saya keluar, saya merisau. Sebab itulah masa saya tengok dia kat NICU pun doktor bagi tahu wife you still dekat dalam OT lagi. Sebab itulah dia cakap memang agak komplikasi lah untuk anak yang keempat ni. Betul. Baby tertelan darah kan masa tertelan darah. Masa tu saya tak sedar lagi. Jadi saya sedar-sedar baby dah dekat NICU, saya tak boleh tengok dia sebab saya kan bila scissor kan dia tak boleh bangun lagi kan.
itulah ceritanya. Jadi 4 cukup? 4 cukup. Kenangan yang keempat itu So, dah cukup. Alhamdulillah Allah kurniakan 2 pasang. Lelaki, anak sulung perempuan, lelaki nombor 2, nombor 3 perempuan, nombor 4 lelaki. Alhamdulillah cukup dah. Cantik aturannya. Cantik aturan, alhamdulillah, syukur sangat. Rezeki alhamdulillah. Datuk Azril, anak-anak akan bakal mengikut jejak langkah atau bebas biarkan mereka pilih? Saya sebenarnya tak kisah, cuma saya nak anak-anak saya semua ada pendidikan lah. So saya akan pastikan diorang sambung pengajian. So kalau macam saya pun tak apa, macam saya pun saya memang sekarang ni saya tengah buat PhD sebenarnya. So saya memang nak anak-anak saya memang kalau boleh diorang nak berniaga pun tak apa, tapi mesti sambung diploma, ijazah, sekurang-kurangnya ijazah lah kalau boleh. So saya nak pastikan education ni sangat-sangat penting lah untuk saya, sebab sebenarnya macam saya pun seorang pengasas produk kesihatan dan kosmetik. Saya bermula masa dalam tempoh pengajian. So saya memang saya rasa bila kita berniaga ni banyak je ilmu-ilmu yang kita pakai daripada zaman belajar tu, sebab saya belajar jurusan kejuruteraan, engineer. So pada saya engineer ni adalah seorang problem solver. So bila saya berniaga ni kita kena sentiasa jadi problem solver jugalah. So banyaklah ilmu yang saya pakai daripada saya belajar tu sebenarnya. Orang kata engineer ni memang dia akan apply. Betul. Pengetahuan dia tu dalam kehidupan dia. Betul. Saya pula dulu belajar jurusan kejuruteraan pesawat. Memang berbezalah dengan apa yang saya buat sekarang ni. Alhamdulillah. Itulah Allah dah lorongkan, Allah tu dah atur cantik-cantik perjalanan hidup saya sampai sekarang dah berkeluarga. Dan alhamdulillah di usia sekarang ni saya berpeluang untuk sambung pengajian saya, PhD. Saya tengah buat lah sekarang ni. Jurusan apa Datuk? Saya tengah buat in business juga, research pasal Asia juga. Okey, baik. Kita rasa dah lama dah kita buat interview ni. Dah masanya mungkin kami nak mengundur diri. Okey, boleh. Tak apa, nanti kita makan-makan dulu kat bawah. Makan-makan? Okey, itu yang paling kita suka. Jom Datuk. Jom. Bila kat rumah ni agaknya apa hobi di masa lapang? Hobi saya kat rumah, saya memang suka spend time dengan anak-anak, dengan isteri saya, borak dengan diorang. Itulah yang kita akan buat kat rumah kan. Selebihnya kalau masak-masak tu saya jarang, sebab kami ni bukanlah pemakan sangat. Bukan pemakan, betul. Selalu masak untuk anak-anak. Betul. Dengarnya ada rumah kucing. Ada rumah kucing. Saya ada 5 ekor kucing British Shorthair. Yang tu siapa yang menjaga? Semestinya saya suka tengok je, pembantu saya yang akan bantu untuk menjagalah kucing-kucing tu. Nama-nama kucing dah tu? Okey, 2 ekor ni saya beli jantan dan betina. Saya beli daripada Ukraine. Elsa dan Olaf. British Shorthair ni. Elsa dan Olaf Ya. Kucing import, nama pun nama import. Betul. Okey, Datuk. Baik, agaknya sebagai bapa, apa yang ingin ditinggalkan untuk anak-anak? Okey, semestinya untuk anak-anak saya nak ada kalau boleh legasi perniagaan untuk diorang. Kalau di Asia ni diorang boleh teruskan legasi ni, alhamdulillah lagi bagus untuk diorang. Betul. Dan semestinya saya akan pastikan anak-anak saya ni pertama sekali ilmu lah. Saya nak diorang ada qualification. Kalau jadi apa-apa kat saya pun, saya nak pastikan diorang ni, isteri saya kena pastikan diorang ni berpendidikan tinggi. Itulah yang paling penting. Ilmu agama selari dengan selarilah ilmu kat dunia ni. Betul. Lepas tu saya nak diorang ni jadi orang yang berakhlak lah, tahu adab, menghormati orang tua. Betul. Itulah yang kami tekankan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih sudah datang ke rumah kami. Terima kasih sudah datang ke rumah saya. Rumah kami biasa-biasa ni alhamdulillah. Walaupun dah berapa kali kita segar nak terima kunjungan Nona. Kami segar nak datang sini. Tak ada. Biasa cantik. Tak ada, biasa-biasa je rumah saya. Saya harap you dah buat house tour. Terima kasih sebab sudah datang. Dan saya berharap apa yang kami share ni dapat memberi inspirasi lagi kepada orang ramai, supaya orang kata yang mana minat dekorasi bolehlah ikut dekorasi cara saya sederhana ni. Dan yang nak berjaya bolehlah berusaha. Itulah dia. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita pun dah sampai dekat main area? Foyer area ni. Foyer. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak. Sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum.